Assalamualaikum warahmatullahi, stokis, ejen, guru-guru pastikan pada malam ini pada pukul 9 talk bisnes bersama dengan chairman kita Ustaz Syarin. Beliau akan berkongsikan ilmu-ilmu bagaimana nak memulakan bisnes ataupun nak pastikan bisnes kita bergerak dengan lebih laju lagi. Dan juga kita akan ada sesi perkongsian sesama kita, untuk kita pelbagaikan. Sebagai contoh, dia guru, bagaimana cara cikgu sebarkan sawaran koko. Saya letakkan sachet di semua meja-meja guru sebagai contohnya. Okey, alhamdulillah, so orang lain dapat manfaat. Saya buat macam tu contoh. Anda pula suruh rumah, saya buat macam ni. Koko saya bancur-bancur bagi sedap, letak air batu, ikat, bagi semua jiran kawasan saya, lebih kurang dalam 30 ke 50 orang, 50 bungkus. Saya buat bagi biar dia orang rasa, dan pamphlet nak order dengan saya. Tu mungkin contoh cara dia buat. Ada contoh pergi kedai tom yam, letak di kedai tom yam. Ada contoh yang letak di kedai runcit. Ada contoh yang WhatsApp semua adik-beradik, saudara-saudara. So kita berkongsi sesama kita. Sesama kita, nak kita orang Melayu ni, yang saya rasakan ilmu bisnes ni sangat kurang. Saya yang meniaga sawanan koko ni pun ramai kata, oi, ada ya Bumi Putra yang buat benda ni. Pasal kebanyakannya dikuasai oleh orang lain. So kita kena bangkit. Bangsa kita jangan 10-20 tahun lagi kita terpinggir, mengemis di bumi sendiri. Semua produk orang lain buat, orang lain pasarkan, orang lain yang terpaksa buat halal untuk kita. So kita kena usaha daripada sekarang. Walaupun kecil, saya harap pada malam ini kita masuk kelas, kita bangkit bersama, bincang bersama bagaimana nak sebarluaskan produk Muslim ini. Ini permulaan. Mungkin ada 2-3 produk, 4, 5, 10 produk lagi kita boleh kembang dan perluaskan lagi. Okey, sama-sama anak bangsa saya Melayu Muslim pada hari ini masuk kelas pada malam ini untuk sama-sama kita bangkit bersama, kita buat demi untuk perjuangan ekonomi anak bangsa kita. Mudah-mudahan kita berjumpa pada malam ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.